Illallah. Tapi sebenarnya kan kalau ikut kakak ada orang cakap macam kubur belum, arwah belum 2 tahun dah kahwin. Sebenarnya planning dia, Daddy memang nak kahwin selepas 2 tahun. Tapi lepas dapat green light daripada abah, daripada mama, cakap janganlah tunggu lama-lama. Kalau dah anak dah sesuai dah ni, kahwin je. Betul. Pasal tu saya fikir untuk anak-anak juga. Saya sebenarnya Daddy memang kahwin dengan I sebab anak-anak I korang. Kalau kau nak tahu. Kita cerita jujur. Mami sampai cakap dengan Daddy, I tahu masa Daddy kahwin dengan I dulu, sebenarnya Daddy memang fikir anak-anak. Daddy kahwin dengan I memang, kalau orang cakap kan, tipulah Syui kahwin sebab anak-anak, Syui kahwin sebab nafsu. Saya yang bercinta dengan dia, saya yang kenal dia, saya yang melalui fasa bercinta tu. Jadi kita dapat rasa tau, bila kita bercinta dengan orang, kita dapat rasa lah yang cinta dia masih benda tu tak jadi isu pun bila cinta dia masih untuk arwah. Of course lah. Tapi kalau dia bukan, dia jenis cepat lupakan arwah pun, saya pun jadi risau juga. Sebab bagi saya, apa saja perangai dia pada arwah, itulah juga yang bagi saya kebaikan untuk saya. Maksudnya kalau dia boleh macam tu dengan arwah, dia akan macam tu dengan saya. Macam tu dengan mami. Sebab kalau dia macam, bagi mindset mami, kalau kau layan anak bini kau buruk, kalau aku kahwin dengan kau pun, aku dapat kau pun, kau akan buat benda yang sama kat aku. Tapi bila kita nampak dia layan anak dia, arwah dia sayang, cinta dia, sebenarnya bila dia lagi cintakan arwah tu, lagilah kita rasa nak tau. Sebab kita nampak rasa cinta dia tu macam mana. So kat sini sebenarnya masa tu, on that time, saya memang rasa dia memang kahwin dengan saya sebab anak. Dia nak anak dia ada orang jaga. And saya pula masa tu macam ni, aku dah umur dah berapa. Lepas tu masa tu fikir macam, lelaki macam mana lagi yang aku nak cari. Kalau aku tak decide untuk kahwin dengan dia, ambil pikul tanggungjawab tu, maknanya aku adalah perempuan dan manusia yang tak berhenti bersyukur. Sebab pada masa itu, pada saat tu sebenarnya dia adalah lelaki dan jodoh yang memang terbaik yang Allah, perkara terbaik yang Allah berikan pada mami masa tu. Jadi kalau mami tolak, seumpama mami tolak jodoh yang baik yang datang daripada Allah. Mami rasa macam tu tau. So on that time mami cakap, apa pula tu? On that time mami rasa macam ni. Caesar. Okay. On that time mami rasa itulah benda yang mami pernah doa sebelum ni. Ya Allah, Tuhan aku teringin nak kahwin dengan orang yang bercinta lepas kahwin. Inilah sebenarnya doa yang mami masa tu mami fikir kan. Yelah, sebab mami pun dia tak adalah begitu cinta tau. Kita more tu pada macam ni, tanggungjawab. Dia kahwin dengan aku sebab anak, aku kahwin dengan dia sebab aku rasa itu jodoh terbaik yang Allah bagi. Dan maksudnya aku pun umur dah berapa, macam tu kan. Okey lah. So sebenarnya kau nak sangat, bila fikir balik, inilah kau nak sangat bercinta lepas kahwin, Allah bagi, tapi dalam bentuk yang berbeza. Lepas tu bila kahwin tu, masa sebelum tu kan macam, betul ke aku nak kahwin ni kan? Betul ke? Sebab Daddy ni nampak di TV pelawak, tapi dia bukan jenis yang pelawak yang macam kita jumpa. Sebab dia macam jumpa macam, yelah jumpa pun dengan anak, dengan mak mertua. So dia macam motor serius lah. Cakap telefon pun dia tak adalah lawak-lawak sangat. Lepas tu cakap, boleh ke ni? Aku ni dah lah kena ada orang yang buat aku ketawa hari-hari. Tapi aku nak kahwin dengan pelawak ni, tapi kadang-kadang dia ni macam tak lawak pula. Dia ni macam serius pula. Betul ke? Okey, tak apalah. Lepas tu kita pula sibuk masa tu dengan anak juga, hantar anak pergi sekolah. Mami dah ambil tanggungjawab tu daripada zaman bercinta. Sebab apa? Sebab Mami nak tahu aku mampu tak buat. Sebab Mami tak nak nanti bila kita kahwin, tiba-tiba kita nak patah belakang balik. Tak boleh, dah kahwin kan. Jadi ambillah tanggungjawab tu semua before Mami kahwin. Rupanya bila dah kahwin, lepas tu macam lain gila. Terbalik kan? Macam langit dengan bumi. Dia punya okay, awal-awal kan kita macam tak faham lagi kan. So adalah awal-awal tu macam mana kita nak. Dia pun susah. Dia pun macam nak tunjukkan 100% dia punya personality, dia punya lawak-lawak niha dia. Mungkin dia tak boleh nak tunjuk 100% lah kan. So masing-masing tak tahu lagi karakter macam mana. Tapi bila dah kahwin lama-lama kan, barulah macam
Oh macam ni rupanya kahwin dengan dia. Best rupanya kahwin dengan daddy lagi best daripada bercinta. Dia punya melekat, punya manja sampai kita naik rimas lah. So kat situ lah baru tahu, oh inilah orang cakap manisnya berkahwin. So mami dapat yang manisnya berkahwin daripada bercinta. Tak, sebab Mami kalau contoh dah lah I decide untuk kawan dengan you pun, orang memang dah marah dah memang dah maki berbakul dah kan. Apa kau pilih perempuan macam ni kan. Bayangkanlah kalau masa bercinta I jadi orang yang contoh memesra-mesra, pegang-pegang tangan, bergambar, bagai nak erat, macam bercinta gila lah ni kalau macam itu kan. Tapi I bukan macam itulah. Sebab mula-mula kan macam dia ni baru cakap bila kita ada peluang berjumpa, I ada benda nak cakap, lepas tu kejap lagi anak apa macam mana aku nak bercakap macam tak boleh tau. Semua dulu benda anak sangat takut